Hello guys, what's up? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua menonton video aku untuk kali ini. Okey, setelah dah lama aku tak buat video, lebih 3 bulan macam tu, aku cuba balik untuk aku buat video kisah seram di Asia Tenggara. Dan insyaAllah kita akan habiskan video-video kisah seram dari Singapura, Filipina, Vietnam, Cambodia dan juga di Timor Leste. Myanmar dengan Laos ni aku agak kurang berapa sikit, tapi is okay, kita akan cuba habiskan 4-5 negara sebelum kita nak meneruskan video-video dari seluruh dunia. Di mana aku pun lately ni pun ada banyak kawan-kawan daripada seluruh dunia di platform TikTok. So kita akan cuba explore. Untuk negara macam Laos ada, tetapi aku minta maaf sangat, aku rasa memang tak banyak sumber pasal Laos. Ada, tapi aku cuba untuk elak. So kali ni kita akan buat beberapa negara yang masih berbaki sebelum kita nak mulakan video kita di seluruh dunia. Disebabkan aku pun ada kawan daripada seluruh dunia, so diorang pun ada suggest daripada Rusia, daripada Belarus, daripada Ukraine, Morocco, banyak lagi sebenarnya daripada seluruh dunia. So aku cuba buat video yang berdasarkan apa yang ataupun negara mana yang kawan aku tinggal. So okay, sebelum kita nak mula, dah lama tak buat trademark ni kan, dah berapa bulan dah aku tak tahu berapa habuk lah. So buat video Singapura ni memang hampir, aku sebenarnya ada orang komen lah, satu orang kata mana video Singapura, setahun lebih lah tak upload. So aku pun tak apalah, aku cuba ke upload. So kali ni kita akan buat pasal Singapura dulu. Nanti untuk next part kita buat pasal Vietnam, pasal Cambodia, pasal Myanmar dan juga di Timor Leste. Sebab Thailand dengan Indonesia dah buat dah. So aku cuba ni lah buat tengok. So okay, kalau siapa yang dah tengok channel aku, terima kasih banyak-banyak. Aku sangat-sangat menghargai jasa korang. Dan untuk siapa yang baru nampak channel aku mengharapkan jasa korang untuk tekan butang subscribe untuk dapat video baru aku yang akan datang. Dan insyaAllah international tak lama lagi. So kita akan kena habiskan 5 buah negara sebelum kita nak mula. So let's go to our chapter. Kita akan lihat tempat paling seram, ini paling famous lah, itu di Singapura. So jom kita tengok video ni. Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. Knock knock, who's there? Your nightmare. Alright, untuk di Singapura ni aku akan beritahu kepada korang, tempat ni sangat-sangat famous. Walaupun sekarang dah tukar kepada hotel. So ini adalah tempat yang dimana kekejaman yang berlaku pada zaman Perang Dunia Kedua dulu, especially zaman Jepun dulu. So alright, untuk kali ni kita akan melihat beberapa kisah yang ada dalam di tempat ni, iaitu di Hotel Changi lama, iaitu Old Changi Hospital. Okey, hospital ni adalah hospital yang paling famous yang dibina di Singapura, yang telah dibina dah lama dah, aku tak ingat tahun bila. Tetapi ia dibina tahun 1935. Sebenarnya hospital ni asalnya jadi hospital tentera British. Sebenarnya bangunan hospital ni dah ditawan dah oleh Jepun pada tahun 1941 tak silap aku. And then bila diorang dah conquer, pihak Jepun dah tukarkan bilik ataupun blok tu kepada hukuman mati untuk menyeksa tawanan perang berabad masa pada zaman tu. Dan after dah ditinggalkan lama, hospital ni betul-betul terbiar begitu lama sangat. Dan sejak kebelakangan ni, sebelum dia tukar ke hotel sekarang ni, time tu memang pot lah untuk banyak paranormal, ramai orang. Kita tengok orang Singapura, orang Malaysia pun sanggup datang ke Singapura nak ke hospital di Old Changi, di area Changi tu, memang dia sanggup datang untuk, ni hospital lama ni. So diorang pun datang lah ke hospital tu, and then merasai pengalaman seram kat situ. Sebenarnya sebelum aku nak ceritakan lebih lagi masalah Old Changi Hospital ni, sebenarnya ada satu movie yang pernah shoot dekat sini, di mana diorang shoot di mana ada someone tu yang dia pernah nampak bayangan tanpa kepala dekat satu sudut bayangan yang aku tengah tunjuk gambar sekarang ni. Itulah bayangan situ. So bila
benda tu terjadi, kawan-kawan dia agak pelik di mana dia nampak benda tu dekat berhampiran dengan bilik yang di mana memang dah lama kosong. Tetapi apa yang berlaku, salah seorang daripada diorang hilang tanpa jejak. So bila diorang dah hilang, diorang dah mencari kawan-kawan dia sehinggalah diorang jumpa bukan dekat dalam bangunan, dekat luar bangunan tu. Bila diorang tanya kawan diorang, mana kau pergi? Dia cakap dalam English lah. Dia cakap, aku tak tahu aku dah terjaga kat sini. Aku macam, dan diorang macam, engkau tadi berada kat mana? Dia cakap sebenarnya dia duduk di tingkat 2, tingkat 3. Tetapi dia tak sedar benda tu dah bawa dia keluar. So maksudnya dia memang tak nak benda orang tu masuk ke dalam bangunan, dalam bilik tu. Bilik bangka tak silap aku. So bilik tu memang bagi aku agak keras lah, sangat-sangat keras. So selepas pada itu, diorang pun decide untuk panggil macam dia punya shaman lah, macam bab bomoh semua tu di Singapore. And then shaman tu ada baca doa dua orang. And then lepas tu juga diorang decide untuk diorang keluar dan takkan kembali ke tempat tu. Okay, berbalik kepada apa yang berlaku pada paranormal. Okay, tempat ni bila ditanya oleh banyak paranormal, dan diorang jawab bila diorang masuk je, setengah daripada diorang ada nampak entiti bayangan hitam yang tinggi lampai tapi lari laju, dan diorang melintasi koridor tu, terutamanya dekat bahagian sayap lama, dekat bilik kemalangan dan kecemasan, dekat bahagian emergency. Time diorang nampak tu juga ada seseorang yang berada di bahagian lain. Mereka mendengar bunyi macam jeritan, tapi benda yang menjerit tu tak ada. Maksudnya kita dengar suara tapi tak nampak benda tu. Malam tu diorang penduduk berhampiran tu sebenarnya dah dengar dah ada jeritan daripada mungkin daripada ward atau daripada mana-mana bilik. Tetapi diorang bila nak cari tak jumpa. Dan benda tu makin lama makin dalam. Maksudnya suara tu makin ke bawah. So bila dah ke bawah pun dia tengok, rupanya dia nampak bayangan seorang jururawat yang menangis dekat berhampiran dengan lift, dengan berlumuran yang sangat-sangat teruk, berlumuran darah, dengan cara pakaian nurse yang lama. Bagi diorang nampak macam nurse ni kenapa pelik semacam je ni. Dan dia biasanya diorang kata nurse lama ni dia akan cuba merayau di sekitar tingkat atas. Sebab tak silap aku bangunan hospital ni lebih kurang 4-5 tingkat tak silap aku. And then bila dia nampak macam tu, dah selalu dia akan menangis. Kadang-kadang dia akan tengok tingkap. And then yang kadang-kadang ada juga nampak dia terjun dari tingkat 4. So benda tu memang sangat-sangat meremangkan dah. Dan kalau sesiapa yang datang ke tempat tu, diorang ada komplain suhu diorang tiba-tiba akan turun sampai 10 darjah Celsius tanpa sebab. Padahal suhu dekat Singapore punya weather paling sejuk 24, 25. Tetapi dan diorang pelik kenapa sejuk sampai 10 ni. Ni dah macam dekat Europe. So bagi diorang kawasan tu memang ada something wrong yang kat situ. And then sekarang ni tempat tu dah dijadikan sebagai hotel. Hotel ni aku akan sediakan nama kat bawah ni. Hotel sekarang dah jadi hotel. So diorang mungkin diorang dah baca apa-apa, and then diorang decide untuk tukarkan benda jadi hotel terus. Bangunan tu memang dah tak ada dah. Ada juga yang certain tu dia cuma cat bagi baru, dalaman dia buat bagi elok. Dia macam ada something doa apa semua tu. And then sebenarnya hospital lama Changi ni aku dah pernah cerita dah sebenarnya. So tapi ini kira cerita tambahan daripada sumber internet yang aku tengah baca sekarang ni. So itu adalah sumber tambahan yang aku dapat. So itu adalah tempat pertama di Singapura. Shadow most people. Very shit. It's a logical explanation. Let me out! What the hell do you know? Disgusting! Scared you? No, wait. I don't feel so well. Knock knock. Who's there? Your nightmare. Tempat yang kedua yang berada di Singapura ialah di perkuburan Bukit Brown.
Sebenarnya Bukit Brown punya cemetery ni pernah diceritakan oleh Casey Champion dekat platform YouTube dia. Tetapi ini aku cuba cerita di mana ada certain yang mungkin kita terlepas pandang tentang kawasan ni. Sebab kita tahu kubur ni adalah kawasan persemadian terakhir untuk jasad yang sudah tidak bernyawa. Kita faham. Tetapi bila ada someone yang bila dia ke sana, especially waktu malam, yang cuba untuk nak jadi berani sangat, ataupun kalau untuk yang macam Yasin tu lah cerita lah. Tapi ni yang ada kubur, dia benda tak elok. Contoh main membuat ekor ke tepi kubur tu, nampak macam tak elok lah. Dan di kawasan Bukit Brown ni telah dibuka tahun 1922. Sebenarnya dia menjadikan 100,000 kubur, dia menjadikan sebagai labirin, kubur yang besar dan ditelan oleh hutan tebal. Dan dia pun juga mempunyai tenaga spiritual yang sangat-sangat kuat, dan statistik sampai puluhan tahun dia dah terbiar. Dan di kawasan ni sebenarnya ada satu kawasan kosong dekat belakang kawasan perkuburan Bukit Brown tu, di mana dekat situ dia ada satu sarang yang untuk kalau boleh aku boleh sebut hantu Kak Ponti lah. Hantu Kak Ponti ni ada satu kawasan tu memang ramai yang takut kat kawasan tu. Dan bila sesambut seorang ataupun paranormal datang dan dia ada cakap, dia dengar bunyi macam ada orang ketawa dan bunyi sangat kuat, dan dia macam terus mengejek, datang daripada satu iaitu silara pokok kubur je lama. Dia macam ayat yang lama lah dia orang cakap macam tu. Dan di kawasan tu juga ada orang dengar bunyi macam ada orang nyanyi opera Cina yang berhampiran dengan situ di kawasan Bukit Brown ni. Dan dia orang dengar ada bunyi macam alat muzik lengkap seperti gong tradisional, alat muzik bertali. Dia dimainkan jauh dekat kawasan gelap, dekat kawasan kubur Bukit Brown. Ni Chinese New Cemetery tau. Dia jauh dalam tu, gelap gelita pukul 2 pagi. Memang gila betul. Dan ada juga di mana ada juga kubur orang kaya yang dijaga oleh patung bersaiz manusia yang macam seolah macam pegawai Sikh. Ada legend mengatakan patung-patung tu kadang-kadang berubah kedudukan bagi semalaman dekat kawasan tu. Kadang-kadang nampak dia tengah berjalan, kadang-kadang nampak dia tengah duduk. Tapi tujuan bila diorang tak situ kononnya untuk diorang nak melindungi orang yang telah meninggal dunia. Dan dekat kawasan tu jugalah ada seseorang fotografer yang nak cari kubur yang bersejarah. Bila dia tengah rakam, dia nampak someone yang macam berbola cahaya, lebih kurang macam berbola api. And then dia sebab rakam, benda tu warna hijau, biru dan juga biru terang. Dia terapung sangat tepat atas batu nisan yang betul-betul pecah pada waktu tertentu. So benda tu pun menyebabkan fotografer tu rasa macam dia dah trauma, dan dia decide untuk dia keluar daripada kawasan perkuburan tu. So memang sangat-sangat seram. Knock knock. Who's there? Your nightmare. Okey, tempat seterusnya yang aku ceritakan kepada korang ialah di Pulau Ubin di Singapura. Sebenarnya Pulau Ubin ni pun pernah diceritakan oleh Casey di YouTube dia. Tetapi aku akan cuba ceritakan mungkin ada certain kawasan yang dia mungkin belum beritahu lah kepada YouTube dia, dan aku cuba untuk explain kepada korang satu persatu. Ini jujur aku refer daripada website yang ada dekat laptop. So okey, di Pulau Ubin ni ada beberapa kawasan di mana memang sangat-sangat misteri. Kalau kau tengok kat map pun dia tak bersama mana pun. And then untuk Pulau Ubin, kita akan tengok kawasan misteri di Kuil Gadis Jerman, iaitu The German Girl Shrine. Okay, apa maksud dia? Okay, what I mean? Okay, sebenarnya sebelum Perang Dunia Pertama, sebenarnya ada family Jerman yang nak tinggal di Pulau Ubin untuk diorang nak buat ladang kopi. Tapi bila British datang untuk tangkap diorang, anak perempuan diorang baru je 18 tahun, dia dah larikan diri ke hutan. Dia tergelincir dan jatuh ke tepi tebing kuari dan dia dilaporkan meninggal dunia. So bila dia dah meninggal dunia, mayat gadis Jerman tu ditemui oleh pekerja kuari Cina beberapa hari lepas, and then dalam keadaan yang reput.
dan mereka diberikan pembumian yang sangat-sangat sempurna. Dia dah kebumikan banyak perempuan tu dengan elok lah. Dan itu sebab dia orang dah bina satu kuil dibina di kawasan tersebut. Tapi pelik dan seramnya guys, penganut dan pengunjung seria meletakkan barang solekan, gancu rambut, gincu dan boneka Barbie sebagai alat sembahan untuk memujuk roh perempuan tu sebenarnya. Dan dia juga penampakan rambut, kelibat rambut perang. Ni mungkin wakil dengan mungkin roh perempuan gadis Jerman tu lah. Ramai pengunjung malam bila nak tengok, dia ternampak seorang gadis berasing rambut perang dan pakaian putih-putih yang sangat pudar. Dia jalan melayang di celah pokok berhampiran dengan kuil tersebut yang dibuat oleh pekerja kuari tu. So memang sangat-sangat seram gila. So aku harap kalau korang datang ke kawasan ni, make sure berhati-hati sebab kita tak tahu betul ke tak situ ada kubur gadis Jerman tu. Okay, di Pulau Ubin ada juga tempat bicycle trekking di hutan Jelutong di Pulau Ubin, di mana kawasan ni mempunyai banyak sektor-sektor yang korang boleh tengok dekat area tu. Dan di situ juga yang banyak benda pelik yang berlaku kat situ. Contohnya semasa diorang tengah basikal elok di jangan kata waktu malam, waktu siang pun sama. Waktu pagi sangat indah, kayu, tiba-tiba diorang ada bau yang sangat-sangat wangi gila. Dia bau tu diorang macam harum bunga jasmin, bunga melo. Bunyi tu sangat-sangat kuat sampai nyengat hidung. Walaupun sebenarnya tak ada apa pokok jasmin kat situ, tetapi dia orang pelik datang dari mana bau bunga jasmin, bunga melo tu, itu jasmin lah. Dan time lepas dia tengah bau kan, dah okey, kayu. Sekali basikal dia orang berat tu. Basikal dia tengah berat, tiba-tiba dia nak kayu susah. Dia cakap dia seolah macam ada orang tarik, ada orang menahan kita untuk kita nak basikal. Tetapi tengok macam tak ada pula. Tempat kan kita kan ada tempat belakang tu kan kecil tu, tapi tak ada orang. Tapi nampak macam sangat-sangat berat. Dia seolah macam ada orang tumpang kat belakang, tapi tak tahu siapa. Dan juga time diorang yang tengah struggle pun, diorang ada dengar ada bunyi yang ikut korang dari belakang dengan bunyi seperti diorang pijak ranting pokok dalam semak tu, dan pergi setepat ke laluan di sebelah laluan korang, seolah ada makhluk yang sedang berlari. Dia sama dengan kelajuan anda. Kalau anda kelaju elok pun, dia akan kayu. Ada dengar bunyi someone yang berjalan sama laju dengan korang kayu. Itu adalah di mana bila someone yang berbasikal dekat situ, dia dengar ada someone yang still berjalan seperti orang dengan kayu. Mungkin kelajuan 40, dia boleh jalan 40. Dia kalau jalan 50. Ialah benda makhluk gaib kan, kita nak tahu. Dan untuk Pulau Ubin ada satu kawasan kampung di mana ini dipanggil sebagai sumpahan kampung Melayu terbiar, atau in English we said the cursed abandoned Malay kampungs or the cursed abandoned Malay village. Okay, untuk this place dia ada beberapa bahagian yang ada dekat situ, di mana ada sisa-sisa rumah kampung Melayu di Pulau Ubin yang ditinggalkan runtuh dan ditutup dengan akar pokok yang menjalar, sangat menjalar. Dan di situ jugalah mengikut kepercayaan mistik orang tempatan dekat situ, Pulau Ubin ni dulu adalah kawasan di mana tempat bomoh dari tanah besar Singapura untuk dia orang nak buang makhluk halus ataupun jin ataupun mesaka yang tak nak diwarisi lagi. Dia orang akan letak, dia akan buang jauh-jauh dekat pulau tu, sebab pulau tu kan terbiar. So dia satu kawasan ni dia buang macam tu, buang. Itu sebablah kawasan Pulau Ubin ni bila makin lama dia orang lagi seram tempat tu, dia makin mistik tempat tu. And then bila dia orang dah buang, tak cukup lagi untuk kawasan orang yang duduk di kawasan tu. Ada juga kawasan yang tengah buka, dia orang dengar seolah bunyi kad punti dia hilai daripada atas bumbung rumah. Aku tak sebut nama penuh. Cik Punti dia jerit dekat atas tu. Dia jerit kawasan kampung. Dia memang pelik lah, bunyi apa kan, macam hilai kan. Sekali
Dia dah jerit dekat atas tu, dan selalunya dia akan jerit after 7 malam. Yalah, dia start malam dia akan cuba untuk hilai macam bunyi. Korang faham lah yang aku tengah sound kan. And then penduduk dekat situ, kalau contoh ada turis yang datang ke situ, diorang dah siap dah. Okay, aku nak beritahu korang dah datang sini, nak tidur sini, kalau boleh, kalau korang dengar bunyi baby menangis ke, bunyi perempuan ketawa ke atas bumbung rumah ni korang duduk ni, jangan tegur, jangan cakap, ataupun jangan membuatkan benda tu menyahut panggilan kau. Jangan sangat. Kalau tak, korang akan terima apa adanya. Itu yang diceritakan oleh penduduk-penduduk yang berada di situ. Sampai sekarang benda tu terjadi di Pulau Ubin, Singapura. Knock knock. Who's there? Your nightmare. Okey, di tempat yang terakhir yang berada di Singapura ialah di Menara Suar Amber di East Coast, iaitu di Amber Beacon Tower. Okey, untuk this place, kita akan ceritakan sedikit pengalaman-pengalaman mereka yang telah melalui kawasan tu. Okey, di kawasan ni juga diorang terdapat satu kes yang sangat-sangat tragik dan sangat seram. Dia adalah pembunuhan tanpa penyelesaian, ataupun dia panggil tut. Korang baca kat bawah ni. Itu English dia. Situ adalah kawasan yang sangat seram. Di mana pada tahun 90-an dulu ada sepasang kekasih muda yang tengah bersembang dekat tangga Menara Kuning tu, dan diorang diserang oleh seseorang yang tak kenal, dan gadis tu meninggal dunia di tempat kejadian akibat kehilangan banyak sangat darah di badan dia, dah habis semua. Dan dia punya killer sampai sekarang tak pernah ditangkap. Itu yang buatkan misteri. Orang tu dia cuma nak target perempuan tu je, tapi sampai sekarang tak dapat. And then bila seseorang berada dekat situ, especially yang naikkan basikal macam tadi kat Pulau Ubin, ini dekat area Menara Suar Amber tu, maksudnya menara yang bagi aku tak sure dia punya ketinggian. Nanti kalau tengok kat gambar ni, dekat situ ada juga penunggang basikal yang melalui trek tu, di trek East Coast Trek, di antara jam 1 pagi hingga 4 pagi. Diorang kerap melaporkan seorang wanita muda sedang duduk melutut dekat tangga menara tu sambil menangis dengan wajah di dalam tangga macam ni macam. Dan di mana diorang dengar suara tu, diorang macam ni siapa pula menangis pukul 1 sampai 4 pagi ni. Bila diorang nampak tu, memang seolah macam dia macam nak mengganggu pengguna-pengguna basikal yang berkayuh kat area situ. Sebab aku pun pelik 1 sampai 4 pagi boleh kayuh tapi it's okay. Itu mungkin diorang just nampak. Dan apa yang lagi seram, ada dua part, ada 2-3 faktor, di mana setengah pelawat yang datang tu, dia ada cakap roh itu tidak niat jahat pun. Ada juga yang jatuh tak sihat sampai merasa macam halimunan yang lembut, yang sokong diorang, ataupun suara perempuan yang menyuruh diorang tu untuk hati-hati. Ada setengah makhluk halus dia suruh hati-hati bila lalu kawasan tu. Ada yang membantu, ada yang tidak. So dekat situ nampak dia ada bagi satu message di mana bila kita ke kawasan macam tu memang kena hati-hati. Sebab tak silap aku, kawasan menara tu dikelilingi oleh bukit tak silap aku. So itu ya sebab ada target tracking lah apa semua. Ada juga yang mengalami gangguan kamera sebenarnya, di mana masa diorang nak paranormal lah selalunya akan ambil gambar itu. Diorang ambil gambar tu, cuba nak ambil gambar menara tu, after tengah malam tiba-tiba bateri kering, bateri habis, statik elektronik. Tiba-tiba ada kabel putih yang cucuk dekat skrin kamera yang macam aku tengah rekod ni. Dia lalu macam tu, dia jenong putih macam tu. So memang jadi glitch, kamera tu tiba jadi glitch. Memang sangat pelik lah kan. Dan bila korang pijak dekat tangga menara tu, memang sunyi gila, sunyi sangat.
Maksudnya dekat menara tu kan berhampiran dengan laut. So bila dengar macam mungkin bunyi ombak, mungkin bunyi yang macam dekat pantai-pantai. Tetapi bila korang masuk ke bangunan tu, nampak dah bunyi seperti bunyi dia sebelah tutup pintu. Kau seorang. Keliling kau ni tangga, telinga kau tak dengar apa, laut pun tak dengar. So benda tu pun jadi sudden silence yang sangat-sangat seram. Dan ada someone, bila orang tu ada kelebihan ke-6 dan dia pernah ternampak ada beberapa orang yang berjaga dekat menara tu. Padahal orang tu tak ada langsung kat situ. Dia pun saya pelik, kenapa ada orang tengah-tengah malam ni, awal pagi pun orang dia. Sepatutnya waktu menara tu, tak silap aku, tengah malam dah mungkin tutup, sebab esok pagi tu dia jaga balik. Tetapi yang pelik, ada juga after 12 AM yang berjaga kat situ. Sebab situ memang sampai 12.30 malam. Sebab nanti after 12 malam akan ada macam lampu automatik untuk diorang nak kawal. And then diorang nak control dia punya menara kawalan tu di tepi pantai. Dan benda tu pun menjadikan sampai sekarang kawasan di menara Sword Amber ni adalah kawasan yang kata paling angker lah di Singapura. Sebab situ pun keliling dengan kawasan-kawasan hutan. So itu adalah tempat-tempat yang boleh kata mungkin ada yang tak tahu ni Singapura. Orang Singapura mungkin boleh declare lah tempat ni. Sebab ada setengah orang daripada luar negara pun dia tak tahu ini mungkin tempat seram, tapi boleh datang. Ada setengah tempat seram ni boleh datang, kecuali yang Old Changi tu mungkin dah jadi hotel, boleh lah korang datang. Ada certain tempat you can visit that place, cuma kena beware, berhati-hati bila korang datang ke kawasan tu, disebabkan kita tak tahu benda tu ada di mana. Sebab benda ni everywhere, seluruh akan ada tempat tu. So bagi aku harapkan kita semua bila kita datang ke kawasan seram tu pun, kalau boleh janganlah lambat lewat sangat, sebab nampak betul-betul bahaya. So aku harapkan kita masing-masing berhati-hati bila ke kawasan tersebut. Alright guys, thank you so much for watching my video. Minta maaf sangat-sangat, aku dah lama tak buat video, sangat lama, 3-4 bulan sampai yang berceramuk aku punya video. Tetapi it's okay, aku cuba yang terbaik. Nanti di video Filipin, video Vietnam, aku akan cuba perbaiki aku punya info. Walaupun aku baca dekat sini, tetapi aku cuba untuk baca tak laju sangat, sebab aku tahu takut translation ni tak dapat. So it's okay, kita akan jumpa di video akan datang. Siapa dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Siapa yang belum subscribe, tekan like dan subscribe my channel. Tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk dapat video-video baru aku yang akan datang. So guys, aku pun nak tidur sebab ni dah hampir dekat pukul 2 pagi. So thank you so much for watching. Assalamualaikum and bye bye. See you later in my next video. Jumpa lagi.